Baik tuan-tuan, puan-puan, saya akan ajarkan macam mana cara untuk memastikan coil plug tuan-tuan, puan-puan dalam keadaan baik. Ini sebenarnya ada number number 1, number 2, number 3. Tapi untuk memudahkan tuan-tuan, puan-puan, boleh gunakan multimeter. Macam saya menggunakan multimeter Kyoritsu Q2200R sebab saya biasa dengan wiring. Jadi saya dah biasa dengan alat multimeter ini. Tuan-tuan pastikan polariti untuk negatif di sebelah kiri sekali,
Nampak tak? Sebelah kiri, pastikan bacaan untuk 1 dan 2 ada bacaan, ada bacaan. Untuk 1 dan 3, macam saya lebih prefer negatif tu nombor 1, sebab saya just gerakkan tangan kanan saya. Sebenarnya nombor 1 daripada sini 1, 2, 3, tapi saya terbalikkan untuk memudahkan saya, sebab cara saya lah. Jadi kalau 1 dan 3, pastikan dia open loop. Open loop. Pastikan 1 dan 2 ada bacaan, 1 dan 3 tiada bacaan, open loop. Okey, untuk yang di tengah-tengah 2 dan 3, pastikan open loop. Open loop. Boleh tak? Kalau yang tengah-tengah dengan nombor 1 dan 2 pun ada bacaan. Macam tadilah saya sebut, ada bacaan. 1 dan 2 ada bacaan. Untuk 2 dan 3 pastikan open loop. Boleh Untuk 3 dan 2 ada bacaan. Untuk 1 dan 3 ada bacaan. Kalau kita letak negatif, terbalik. Tapi pastikan yang ini, senang cerita yang ni open loop. Mesti yang ni open loop. Kemudian yang tengah-tengah ni mesti open loop. Tu dia. Senang cerita macam tu je. Kalau yang ini open loop, tak betul. Kalau yang ni open loop, ngam. Kalau yang ni mesti open loop.